Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua warga UMT yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah, lama kita tak jumpa. Hari ini masuk 8 Ramadan. Alhamdulillah, dapat kita berjumpa pada hari ini bersamaan dengan 26 Februari 2026 bagi siri minda sihat yang pertama untuk tahun ni. Okey, so untuk tahun ni buat kali yang pertamanya kami bawakan tajuk berkenaan dengan sejahtera emosi produktif sepanjang tahun buat semua warga UMT yang dikasihi sekalian. Okey, sebelum saya mulakan saya punya topik, izinkan saya tinggalkan satu persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami hari ini. Saya nak tanya, bila kali terakhir ketawa? Benar-benar ketawa. Senyum mungkin hari-hari kan. Kalau saya jumpa warga UMT yang tersempat dengan saya, senyum itu ya, Alhamdulillah dapat saya nampak daripada raut wajah. Tapi saya nak tanya, bila kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan ketawa? Bila? Tadi ke? Kemarin ke? Minggu lepas ke? Kenapa saya tanya berkenaan dengan ketawa? Ketawa merupakan salah satu cara untuk kita melepaskan kita punya stres, kita punya tekanan. Dalam masa yang sama boleh mengeluarkan hormon endorfin, iaitu hormon bahagia. Okey, so kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum dapat lagi jawapan, bila kali terakhir ketawa, sepanjang slot saya ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, bila kali terakhir ketawa? Kan kalau kata saya senyum sewakmo Cik Mimi, senyum tak nak, saya tak nak tahu senyum, saya nak tahu bila kali terakhir ketawa. Ada yang tak tahu apa beza ketawa dengan senyum? Senyum ni hanya melibatkan pergerakan bibir tanpa bunyi. Tapi kalau ketawa ni, ketawa merupakan reaksi emosi yang lebih kuat, melibatkan bunyi, pergerakan badan dan juga perubahan pernafasan. Kan? So saya nak tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, bila agak-agaknya kali terakhir kita ketawa? Bila kali terakhir saya ketawa? Kan? Kadang-kadang kita lupa untuk seronok, kadang-kadang kita lupa untuk ketawa sebab kita nak seronokkan orang lain. Kita nak please orang lain. Kan? So sepanjang slot saya nak tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, bila kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan ketawa? Kan? Okey, so saya mulakan saya punya slot berkenaan dengan mengapa topik ini penting. Kenapa kami bawakan berkenaan dengan sejahtera emosi produktif sepanjang tahun. Kenapa? Kerana menurut WHO, tekanan kerja kronik boleh menyumbang kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan dan kebimbangan yang menjejaskan kehadiran serta prestasi kerja. Menurut WHO juga menganggarkan kehilangan produktiviti global akibat kemurungan dan kebimbangan mencecah 1 trilion setahun. Kan, sebab itu saya bawakan topik ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita ambil ilmu hari ini, kita belajar, kita baiki dan sama-sama kita kongsikan kepada kawan-kawan kita yang mungkin tak dapat turut serta bersama pada pagi ini. Okay? So untuk hari ini saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan 3 perkara, 3 objektif pada hari ini. Iaitu yang pertama, memahami konsep kesejahteraan emosi. Yang kedua, menjelaskan kaitan emosi dan juga produktiviti. Dan yang ketiga, memberi strategi praktikal sepanjang tahun, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh aplikasikannya hari ini, esok, lusa, minggu ini, bulan ini, sepanjang tahun ini untuk kita bantu diri kita, bukan bantu orang lain, bantu diri untuk bantu orang lain. Once kita dah berjaya bantu diri kita, baru kita mampu untuk membantu orang lain. Okay? So, kita pergi kepada apa itu kesejahteraan emosi. Sebawakan 4. Yang pertama, keupayaan mengenal dan memahami emosi sendiri. Kadang-kadang kita ada emosi positif, kita ada emosi negatif. Apa emosi positif? Seperti gembira, tenang, kan? Apa emosi yang negatif? Marah, sedih, kan? So emosi-emosi ini sebenarnya ada dalam diri kita. Okay, tak ada yang
Aku ada sedih je hari-hari. Tak ada. Ada aku yang gembira je hari-hari. Tak ada. Okay. So kita ada pelbagai emosi. Diri awak, diri tuan-tuan dan perempuan kena tahu dan mengenal pasti emosi masing-masing. Okay, yang kedua, apa itu kesejahteraan emosi? Keupayaan untuk mengawal reaksi secara sihat. Okay, emosi tidak diluahkan secara melampau ataupun dipendam sehingga melibatkan kesan-kesan negatif. Okay, mengawal reaksi secara sihat ni bermaksud jangan pendam emosi sangat, jangan meluah melampau. Kan, kita nak secara sihat sahaja. Dan yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan tekanan. Sama ada melibatkan tekanan di tempat kerja, keluarga ataupun peribadi. Dan yang keempat, mengekalkan hubungan interpersonal yang positif dengan kawan-kawan sekerja lah. Kalau tempat kerja dengan rakan-rakan sekerja, kalau di rumah dengan ahli keluarga, kalau dengan komuniti, dengan masyarakat dan sebagainya. Okay, so ini 4 perkara yang saya bawakan pada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan kesejahteraan emosi. 4 komponen juga, kita main 4 je hari ni. 4 juga komponen yang saya bawakan kepada tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan kesejahteraan. Komponen yang pertama adalah kesedaran emosi ataupun emotional awareness. Okay, ini merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengenal pasti, memahami dan menamakan perasaan sendiri. Contohnya muka masam, muka sedih, muka letih, kan? Kita tahu bila muka macam sayu gitu, monyok gitu kan, dia mungkin sedih, dia mungkin letih, dia mungkin kecewa kan. Tapi kalau muka happy, excited macam tu, mungkin dia gembira, mungkin teruja kan. So kita sedar emosi yang ada pada diri kita. Kalau kita ada awareness yang tinggi berkenaan dengan emosi kita, boleh bantu kita untuk mengurangkan konflik. Macam mana? Contohnya kita tahu kita tak okay. I'm not okay at this time. Pada waktu ini sebenarnya tak okay. So kalau boleh kita elakkanlah berjumpa dengan individu-individu lain. Dan kita kawal dulu kita punya emosi, kita kawal dulu kita punya keadaan yang tak okay tu sebelum kita berjumpa dengan orang. Okay? So kalau kita sedar keadaan diri kita, dia mampu untuk mengurangkan konflik-konflik di tempat kerja contohnya. Okey, yang kedua, pengawalan emosi. Kemampuan untuk individu menguruskan reaksi emosi agar lebih sesuai dengan situasi dan tidak menjejaskan diri atau orang lain. Samalah lebih kurang pada explanation awareness about emotion tadi. So pengawalan emosi ni kita boleh buat dengan pernafasan, dengan aktiviti fizikal, dengan meditasi, dengan relaxation terapi kan, dan macam-macam lagi lah yang kita boleh buat untuk kita kawal emosi kita. Dan yang ketiga, daya tahan melibatkan kemampuan untuk bangkit semula selepas menghadapi tekanan, kegagalan ataupun trauma. Gagal itu salah ke? Tak. Kan? Gagal itu tak salah. Cuma kalau kita berhadapan dengan kegagalan, bagi masa dekat diri sendiri. Bagi tempoh untuk diri sendiri, kenal pasti balik apa masalah-masalah yang berlaku, apa lompong yang ada dan kita come back stronger. Okay? Saya lebih suka kalau individu itu admit yang dia tak tahu, yang dia tak pandai, sebab daripada situ dia akan belajar. Instead of saya tahu semuanya, I'm power, kan? Sebab setiap individu itu ada limitasi. Tetapi kena tahu, daripada situ kita akan belajar sikit demi sikit and come back stronger insyaAllah. Nah, yang keempat adalah sokongan sosial yang mana merujuk kepada hubungan yang positif dengan keluarga, rakan ataupun komuniti yang memberi bantuan emosi, maklumat dan praktikal. So kita kena ada untuk mendapat emosi yang comel, mendapat emosi yang sihat, kita kena adalah orang-orang yang support kita. Kan kadang-kadang rasa macam I'm alone kan, seorangnya aku kan. Tapi kita kena ingat kita masih ada keluarga, alhamdulillah, yang masih ada rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekerja yang baik. Saya rasa warga-warga UMT adalah mereka yang sangat baik, sangat menyokong antara satu sama lain. So if you see someone yang perlukan support, go and give the support kan. Kadang-kadang ada individu yang saya perasan lain
yang suka, yang akan bagi tahu, yang akan menyuarakan ketidakselesaan dia, ketidakbahagiaan dia kan. Ada individu yang akan bagi tahu, tetapi ada individu yang tak bagi tahu, dia pendam saja, takut orang ada judgement dekat dia, takut orang pulaukan dia, takut orang abaikan dia kan. Tapi kalau rakan sekerja yang bagus, saya rasa warga UMT semuanya bagus kan. Kalau kita nampak kenalan kita tu tak okey, tanpa dia bercerita, tanpa dia bersuara, go and help, bantulah dia. Kalau tak tahu nak bantu sangat-sangat macam mana, tak tahu, saya rasa kawan saya tak okey tapi saya tak kerti nak bantu, just tell me ataupun Cik Din lah kan. Bagi warga UMT yang ada rakan sekerja perempuan yang perlukan support, psychosocial support ataupun any support lah in term of counselling, boleh dia nak berhubung dengan saya, ataupun bagi staff lelaki boleh berhubung dengan Cik Din, no problem. So from that kita boleh go through one by one apa sebenarnya yang berlaku, dan kita akan cuba bantu untuk aspek kesejahteraan emosi itu sendiri. Okay, so 4 komponen utama pada pagi ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil, boleh aplikasikan dan kena sedar aku ni macam mana, apa emosi aku, macam mana aku bantu diri aku bila aku stres. Adakah aku marah semua orang, ataupun aku rest for a while, take break for a while, and then bila okay baru aku cakap dengan orang. Ataupun bila aku gagal, aku akan tidur saja ke, ataupun aku come back stronger, ataupun aku ni tak ada someone pun yang support aku, tak ada orang pun yang nak support aku. Okay, so from that kita reflect balik diri kita macam mana, and then untuk mendapatkan, Cik Mimi kata untuk mendapatkan emosi yang best, mendapatkan emosi yang comel, so kita kena tahu 4 komponen ni. Okay, alright, so kita pergi kepada kebahagiaan dan produktiviti di tempat kerja. Okey, saya tengok dekat komen ni daripada Puan Roslani Abdul Ghani, baru je lepas ketawa. So Alhamdulillah, Puan Roslani terima kasih atas perkongsian. So saya harap ketawa tu ketawa yang best lah, ketawa yang menyeronokkan, bukan ketawa yang orang jatuh kursi kita ketawa kan, orang terhentak pintu ketawa, tak adalah kan. Saya rasa Puan Roslani adalah orang yang sangat baik, dan kita cuba aplikasikan ketawa tu supaya boleh memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Okay, so daripada Tuan Azmil, JKM Tangkak hadir, terima kasih banyak-banyak Tuan. Mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan di JKM juga untuk sama-sama kita grab ilmu pagi ni dan kita boleh kongsi beramai-ramai insyaAllah. Okay, kalau saya go kepada yang kedua, kebahagiaan dan produktiviti di tempat kerja. Okay, apa kepentingan kebahagiaan di tempat kerja? Terdapat hubungan antara kebahagiaan dan produktiviti kerja kerana bagi kesan kepada motivasi individu, fokus dan juga kreativiti. Contoh, pekerja yang gembira cenderung lebih proaktif dan bekerjasama berbanding yang sebaliknya lah. Dan kalau kita adalah individu yang ceria, sihat, best, penuh aura-aura kebahagiaan, kita akan lebih seronok untuk berinteraksi dengan orang, kita akan lebih seronok untuk bagi idea-idea yang best, dan kita akan lebih kreatif. Okay, so macam mana nak jadi bahagia? Apa faktor yang menyumbang kebahagiaan? Yang pertama, kepimpinan yang positif. Pemimpin yang menyokong dan memberi pengiktirafan. Kalau kita sebagai majikan ataupun kita sebagai bos lah, kalau boleh kita nampak staff kita tu bagus orangnya, baik orangnya, why not bagikan pengiktirafan? Kalau kita tak mampu dari segi kebendaan, why not bagi sekadar pujian. Terima kasih atas pencapaian, tahniah atas pencapaian. Sebenarnya bagi kita benda tu nampak simple tetapi bagi kita punya staf bawahan, staf yang sama-sama dengan kita, mereka sangat memerlukan perkara-perkara itu untuk motivasi diri mereka. Okay? So kepada all leaders, take note this thing, dan benda tu cuba aplikasikan kepada kita punya rakan sekerja. Okay, yang kedua, sokongan sosial, hubungan baik dengan rakan sekerja. Okay, antara rakan sekerja kalau boleh jangan ada sebarang kita
kita kata cakap belakang kan, cakap belakang ke ataupun judgement ke kan. Kalau rakan kita ada sebarang kesulitan, ada sebarang masalah, anak tak sihat, ada masalah kita kata rumah tak okey, banjir dan sebagainya. Sokongan sosial tempat kerja sangat penting. From that, rakan sekerja akan rasa, oh, ada orang mendengarku. Oh, ada orang memahamiku. Bagi kita biasa, bagi yang tidak mengalami akan rasa biasa. Tapi once kita mengalami benda tu, kita do that things, kita akan rasa how bagusnya benda itu. Betapa bagusnya benda tu, berapa I need that things. Okay? So, sokongan sosial dalam rakan sekerja itu sangat penting. Yang ketiga, emosi positif dan mindset. Penghargaan, rasa bermakna dalam kerja. Kalau orang sekeliling tak mampu nak memberi penghargaan kepada diri kita, why not you yourself appreciate yourself diri sendiri. Appreciate yourself, kan? So contohnya bulan puasa ni nak pergi bazar Ramadan di Uniza contoh. Okay, what you want to see, what you want to eat today. Bagi penghargaan kepada diri sendiri. Hari ni rasa macam nak makan udang buttermilk. Okay, tak nak beli, nak masak. Itu adalah one of you appreciate yourself. Tak ada masalah. Okay. Dan yang ketiga, rasa bermakna dalam kerja. Okay. Setiap individu dia punya kekuatan masing-masing. Okay. Jangan pernah rasa rendah diri, jangan pernah rasa aku tak berguna, jangan pernah rasa diri tidak bermakna. Okay, setiap orang ada keupayaan, setiap orang ada kelebihan. Kita bekerja, kita diambil kerja atas kelebihan-kelebihan yang ada. Okay, so jangan rasa jauh diri sebab aku gagal, jauh diri sebab aku tak pandai. Tak, you ada kelebihan diri you. Awak ada, tuan-tuan dan perempuan ada kelebihan diri masing-masing, kan? So why not kita push kita punya kelebihan yang sedia ada, dalam masa yang sama perkara-perkara yang kita tak tahu, perkara-perkara yang kita kena belajar, kita belajar. Sebab setiap individu itu bermakna. Setiap individu itu unik, setiap individu itu bermakna, setiap individu itu mampu berubah, mampu berkembang untuk menjadi lebih baik. So siapa individu tu? Diri sendiri. Siapa? Tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okay? So kalau kita pergi yang keempat, persekitaran. Persekitaran kerja yang adil dan sihat. Okay, kalau boleh kita cubalah. Kita usaha untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja kita adalah persekitaran yang sihat. Yang mana saling menyokong, saling empati, okay, antara satu sama lain. Susah sama susah, senang sama senang kan. Kerja sama, barulah satu jabatan, barulah satu pusat itu akan jadi lebih baik. Okay, so kita cuba sama-sama. Okay, so ini yang saya share dengan tuan-tuan dan perempuan, kepentingan dan juga faktor yang menyumbang kebahagiaan. Ada tak? Okay, sepanjang saya punya perkongsian, kita buat refleksi, kita cuba buat checklist. Ada tak pemimpin yang positif di tempat kerja saya? Ada tak sokongan sosial di tempat kerja saya? Emosi saya positif tak? Mindset saya okey tak? Dan persekitaran tempat kerja saya bagus ataupun tidak? Kalau di sebaliknya, kalau boleh tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan kami hari ini, bersama-sama dengan saya hari ini, kita cuba perlahan-lahan untuk kita menjadi salah seorang daripada individu-individu yang menyumbang kebahagiaan supaya kita bahagia, orang lain pun turut sama merasai kebahagiaan. Okay, so ini sedikit kita kata tambahan lah berkenaan dengan emosi positif dan produktiviti individu. Individu yang lebih gembira menunjukkan peningkatan produktiviti sekitar 12%. Okay, emosi positif juga membantu meningkatkan kreativiti, inovasi dan kemampuan menyelesaikan masalah kerana otak berada dalam keadaan lebih terbuka dan fleksibel. Okay. Dan yang ketiga, menyokong kesejahteraaan emosi. Bekerja bukan sahaja memberi manfaat peribadi tetapi juga meningkatkan prestasi organisasi. Okay, so kalau kita rasa I'm not okay for that time, aku punya productivity semakin menurun, kita sedar kan, tadi kan saya dah ajar berkenaan dengan kita nak kesankan emotional awareness. Aku dah semakin sedih di tempat kerja, aku semakin
kalau datang kerja dia rasa nak marah, datang kerja rasa nak nangis kan, kita check balik apa perkara-perkara yang boleh bantu diri kita supaya kita cuba menjadi individu yang mempunyai emosi-emosi yang positif sebab kita nak attract creativity, nak attract inovasi, nak attract kita punya kemampuan menyelesaikan masalah kan. Dulu saya macam okey je nak buat itu ini kan, tetapi sekarang kenapa rasa semakin worse, semakin teruk? Why? Adakah kita mula ada emosi-emosi yang negatif? Mudah rasa marah, mudah rasa nak nangis kan? Kalau ada, cuba kita tengok balik perkara apa sebenarnya yang membuat kita rasa begitu. Okay? So, kalau kita go kepada seterusnya, mengapa emosi dia ada kaitan dengan produktiviti? Yang pertama, mood baik, dopamin meningkat, fokus akan bertambah. Kalau tekanan tinggi, hormon kortisol meningkat, akan ganggu kita punya fungsi kognitif. Mudahlah nak marah, mudah rasa overthinking, think too much kan. Okay, saya nak share dengan tuan-tuan perempuan, ni selingan Kalau tuan-tuan perempuan rasa I'm too much in thinking ataupun overthinking, cuba buat grounding teknik. Yang mana nak tahu apa itu grounding teknik boleh ramai-ramai pergi ke Facebook Jabatan Sumber Manusia yang tengah live ni untuk cari dekat bawah tu dia ada poster grounding teknik yang mana kita mengakseskan, kita mengaktifkan deria yang ada pada diri kita untuk membantu mengurangkan the think itself. Okay? Kalau otak kita berfungsi kepada dua, think dan feel. Kalau kita think too much, feel akan drop. Okay? Sekarang kita cuba nak balancekan think dan juga feeling, perasaan kita, feel kita, deria kita supaya dia stable dan kita akan jadi okey. Okay? Deria melihat, deria mendengar, deria hidup, deria rasa dan juga deria sentuh. Yang mana tak pernah dengar berkenaan dengan grounding teknik, boleh go kepada kita punya poster yang ada dalam Facebook JSM PMT, boleh sama-sama belajar, sama-sama go through dan sama-sama aplikasikan untuk kita balance the think itself. Okay? Yang terakhir, emosi stabil akan membuatkan hubungan kerja lebih harmoni. So kesemua benda ini boleh membantu berkaitan antara emosi dan juga produktiviti. Kalau boleh kita nak yang nombor 1 dan nombor 3 lah. Mood baik, dopamin meningkat, fokus bertambah, balik kerja happy-happy, boleh masuk kepada family kan. Yang ketiga tu emosi kita stabil, alhamdulillah, hubungan kerja lebih harmoni, dengan kawan-kawan tak ada marah-marah, tak ada puak-puaknya kan. Kita kan satu kebersamaan bersama-sama kan. Kalau boleh kita bersama-sama lah menjadi individu yang lebih sihat secara emosi dan juga fizikal insyaAllah. Okey, kalau kita go apa risiko ketidakstabilan emosi? Kalau emosi kita tak stabil, apa yang akan jadi? Okey, yang pertama burnout, yang kedua keletihan mental, yang ketiga konflik interpersonal, yang keempat penurunan motivasi dan juga komitmen kerja. Apa beza burnout dan juga keletihan emosi? Kalau tuan-tuan perempuan tahu mungkin boleh komen, nanti saya akan baca. Okay? Sebab setiap individu itu mesti dia ada dia punya pemahaman tersendiri kan. Apa maksud burnout, apa maksud keletihan emosi, keletihan mental kan. Sambil-sambil tuan-tuan perempuan mungkin boleh kongsikan di komen. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit lah maksud burnout dan juga keletihan emosi, keletihan mental, perbezaannya lah. Untuk burnout, keadaan keletihan emosi, mental dan fizikal yang kronik akibat tekanan berpanjangan. Biasanya berkaitan dengan kerja lah. Ciri utama bagi burnout ada 4 saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Yang pertama, rasa kosong dan hilang semangat. Rasa kosong, hilang, tak ada rasa apa kan. Yang kedua, sinis atau tidak peduli terhadap kerja, tak mau buat kerja. Tak nak buat kerja langsung, tak nak sentuh. Yang ketiga, prestasi menurun secara berterusan. Yang keempat, rasa tidak dihargai atau tiada makna dalam kerja.
Ini ciri-ciri yang kita boleh tengok sekiranya kita rasa diri kita alami simptom-simptom macam ni, boleh datang dan semak bersama-sama dengan kami di sinilah. Okey, sama ada nak tahu sama ada ini benar ataupun tidak. Okey, tempoh berlaku dalam jangka masa yang panjang dan tidak hilang hanya dengan rehat yang singkat. Okey, you need to do something untuk come back better. Okey, so tapi berbeza pula dengan keletihan mental. Keletihan mental, keadaan otak penat akibat terlalu banyak berfikir, fokus lama atau beban tugasan yang banyak dalam tempoh tertentulah. Ciri utama dia yang pertama, sukar fokus. Tiba-tiba nak buat A, jadi B, terus C, tiba-tiba D, kan, suka fokus, itu nak buat, ini nak buat, kan. Dan yang kedua, mudah lupa atau lambat berfikir. Okay, jadi pending, jadi loading lambat gitu kan. Yang ketiga, rasa otak sangat berat, nak tak buat apa pun sebenarnya hari ni, tapi berat dia kepala, berat letihnya badan. Okay. Dan yang keempat, cepat penat ketika melakukan tugasan-tugasan yang diberikan. Okay, tapi macam mana kita nak pulihkan kita punya keletihan mental ni? Sebenarnya keletihan mental ni biasanya sementara dan boleh pulih dan rehat, tidur atau cuti yang singkat. Selalunya keletihan mental ni berlaku kalau kita ada meeting back to back lah kan. Meeting A, lepas tu petang meeting B, esok meeting C, petang meeting D pula kan. So kita contohnya meeting lah kan, kita kena berfikir dalam meeting, kita kena commit dalam meeting. So tak sempat nak pause, tak sempat nak rest, itu akan lead kepada keletihan mental. Tapi don't worry, dia hanyalah sementara dan pulih-pulih lah. Dia berbeza dengan burnout. Okay, burnout you need someone to help you and then to come back better, insyaAllah. Okay, yang ketiga, konflik interpersonal. Konflik interpersonal, dengan rakan sekerja tak okey, dengan ahli keluarga tak okey kan. Dan yang keempat, penurunan motivasi dan juga komitmen kerja. Dulu rajin orangnya, lama-lama malas nampak kan. Kenapa tu kan? Rasa motivasi drop ke? Motivasi rasa macam mana kan? Dah tak ada motivasi. Kan, so kita kena check balik apa sebenarnya yang berlaku diri kita supaya kita boleh pulih and come back stronger. Saya tak kata semua yang ada menonton bersama dengan saya ni kena positif all the time, tak. Okay, it's okay untuk ada perkara-perkara yang negatif. Tetapi kalau boleh kita kawal supaya kita sedar emosi kita kan. So kita kawal from that and then kita jadi lebih better lah. Okay, supaya hubungan dengan rakan sekerja, hubungan dengan majikan, hubungan dengan staff, hubungan dengan ahli family, ahli keluarga akan lebih cantik lah. Okay. Dan seterusnya, okay, tadi saya kongsikan berkenaan emosi dan juga produktiviti kan. Sekarang saya kongsikan apa strategi pelindung kesejahteraan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan aplikasikan untuk produktif sepanjang tahun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ikuti bersama-sama dengan kami siri Media Sihat 2025, yang mana ada juga dikongsikan tips ataupun cara yang boleh diaplikasikan untuk kita bantu diri kita, kawal emosi kita, dan sedikit terapi-terapi lah yang dikongsikan pada tahun 2025. Okey, untuk pada tahun 2026 sama juga misi saya untuk kongsikan kepada semua untuk kita ingat dan kita aplikasikan untuk kita kawal kita punya emosi, kawal kita punya hormon kortisol untuk kurangkan hormon kortisol, okay, supaya kita boleh menjadi individu yang lebih ceria, sihat dan juga positif, insyaAllah. Okay, kalau kita boleh pergi kepada strategi-strategi pelindung kesejahteraan, saya bawakan 3 lah untuk yang slide pertama ni, yang mana tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar. So hari ini saya nak ingatkan lagi supaya kita boleh aplikasikan lagi dan ramai-ramai mendapat manfaat, insyaAllah. Okey, untuk yang pertama, tidur yang mencukupi. Okey, untuk bulan Ramadan ni cukup tak tidur? Berapa jam tidur? Kan, kalau boleh komen berapa jam tidur bulan puasa ni? Ke tak tidur?
Daripada tarawih tunggu sampai sahur. Lepas tarawih moreh. Lepas moreh tak tidur, tunggu sahur. Lepas sahur siap pergi kerja, tak tidur. Lepas tu datang kerja tidur. Ada tak macam tu? Janganlah macam tu, kan? Walaupun bulan Ramadan, walaupun bulan puasa, bulan yang penuh kebaikan, penuh keseronokan ni, kalau boleh tidur tetap kena jaga. Okey. Yang pertama, tidur yang mencukupi membolehkan otak berehat, memproses maklumat dan mengekalkan fokus. Okey, bukan tidur tempat kerja tapi tidur di rumah masing-masing. Okey. Dan yang kedua, kekurangan tidur boleh menyebabkan keletihan mental, emosi tidak stabil dan produktiviti menurun. Bila kita lack of sleep, okey, so kita akan hilang fokus, kita rasa nak marah, kita rasa sayu, letih, tidak bermaya, kan? Macam mana nak buat kerja? Macam mana nak menjadi pekerja yang bagus? Macam mana nak jadi staff yang terbaik, kan? So it start from tidur, sleep kita. Kalau kita mampu menjaga the quality of sleep itself, kita mampu menjaga hours kita, so no problem. Contoh kalau kita tuan-tuan dan perempuan tarawih katakan pukul 11 habis, kan? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 bangun sahur. 6 jam, and that's okay. Kan? And that's okay. So cadangannya buat rutin tidur konsisten. Elak skrin telefon ataupun komputer sebelum tidur dan pastikan tidur dalam keadaan yang selesa. Kalau boleh, pastikan bilik tidur tu dalam keadaan yang cantik, kemas, ada bau-bauan, wangi-wangian, kan, yang boleh membantu kita untuk relax dan sebagainya. Okay, so saya harap tuan-tuan dan perempuan yang bersama-sama dengan kami hari ini pastikan tidur di rumah yang mencukupi. Bukan malam berjaga, kan, malam berjaga main phone, tunggu sahur kan main phone, lepas sahur main phone lagi, datang kerja tidur. Salah tu, kan? So tidur di rumah and then rasa bersemangat di pejabat. Hasil daripada tidur yang mencukupi, insyaAllah. Okay, yang kedua, aktiviti fizikal secara berkala. Yang pertama, senaman atau aktiviti fizikal dapat membantu mengurangkan stres, meningkatkan tenaga dan merangsang hormon bahagia, endorfin. Apa contoh-contoh aktiviti yang kita lakukan? Yang pertama mungkin brisk walk. Okay. Yang kedua mungkin nak lari mungkin tak larat, kan? Mungkin brisk walk lah. Okay. Yang kedua, aktiviti kajian menunjukkan pekerja aktif secara fizikal mempunyai fokus dan daya tahan mental yang lebih baik. Apa cadangannya? 20 hingga 30 minit sehari melibatkan 3 hingga 5 kali seminggu. Mungkin kalau kita tak mampu untuk buat pada hari kerja, kan, kalau 3 hingga 5 kali seminggu tak mampu, letih, mungkin kita boleh try for weekend, kan, Jumaat Sabtu. So aktiviti fizikal tetap kena buat supaya kita boleh membantu mengurangkan stres dan meningkatkan tenaga kita. Dan yang ketiga, hubungan sosial yang menyokong. Yang pertama, sokongan daripada keluarga, rakan ataupun rakan sekerja boleh membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan emosi. Daripada awal sampai sekarang, saya keep bercakap berkenaan dengan hubungan sosial, sokongan sosial, kan? Kenapa penting? Sebab kita tak boleh seorang, tak boleh alone. Kita kena rakan-rakan yang membantu kita untuk kita menjadi lebih better lah, insyaAllah. Dan yang kedua, perasaan dihargai dan disokong membantu pekerja lebih motivasi dan produktif. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Bila kita ada orang-orang yang menyokong kita, kita akan rasa lebih bermotivasi, kita akan rasa lebih produktif. Okay, cadangannya luangkan masa berinteraksi dengan rakan sekerja, buat kumpulan sokongan, buat WhatsApp group ataupun buat Telegram group, atau berbual santai semasa rehat. Tak semestinya datang kerja, sembang bab kerja sahaja, kan? Belum puasa ni, saya sendiri pun kadang-kadang kita sembang berkenaan apa juadah-juadah yang nak dibuat petang ni, ataupun apa juadah yang nak dibeli petang ni. That's normal lah. Itu adalah sembang santai yang kita boleh tarik sekejap otak kita daripada berfikir bab kerja untuk yang lebih santai.
And then aku dah gelak-gelak, dah seronok seperti Puan Rosnani dah ketawa kan. Contoh kalau tengok dekat TikTok tu, banyak yang buat puding karamel tak jadilah, ada yang jadilah, ada yang bagi tahu saya saja buat tak jadilah supaya nak viral lah. Kan bazir situ kan. So daripada situ kita ketawa-ketawa bersama rakan sekerja, and then dah habis ketawa, buat kerja balik, and then kita akan jadi lebih fokus dan sebagainya. Okay, so 3 tips ni yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat, boleh aplikasikan, boleh amalkan selalu. Hari-hari kita cuba tidur, aktiviti fizikal dan juga hubungan sosial untuk kita menjadi individu yang lebih sihat, lebih positif, emosi lebih terkawal, and then insyaAllah kita punya productivity akan lebih comel. Okay. Okay, tadi yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat secara kita kata umum lah, tidur, aktiviti fizikal, and then hubungan sosial dengan rakan-rakan sekerja. Okay, yang seterusnya saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan strategi-strategi harian dan juga bulanan yang tuan-tuan dan perempuan boleh aplikasikan. Harian yang pertama, amalkan teknik pernafasan 4-7-8. Apa yang 4-7-8? Tarik nafas 4 saat, tahan 7 saat, hembuskan 8 saat. Tarik nafas ikut hidung, tahan dan hembuskan ikut mulut. Sekali lagi saya ulang, kalau tuan-tuan dan perempuan tak dapat, tak tahu nak hembus macam mana kan, tak tahulah, selama tak pandai nak hembus nafas kan, ada yang hembus salah kan. So ada yang sampai nak kemek-kemekkan muka kan, salah. Sebenarnya hembus nafas macam kita tiup lilin birthday, ataupun kalau kita tiup belon kan, itu cara-cara kita untuk hembuskan nafas. Ada yang kata ke saya, Cik Mimi, saya rasa macam tak dapat nak tarik nafas lah, rasa sesak di dada. Boleh untuk kita buat hembus nafas sahaja. Bila mana tuan-tuan dan perempuan ada panic attack ataupun panik lah. Bila panik, kita tak dapat nak mengawal kita punya tarik nafas ataupun pernafasan. Cukup sekadar tuan-tuan dan perempuan membuat hembus nafas. Okay? Dan yang kedua, tuan-tuan dan perempuan boleh buat micro break setiap 60 minit. Buat kerja 1 jam, break for a while. Kerja sejam, break for a while. Break tu bukan break sepanjang hari, bukan, salah. Okay, salah. So, micro break ni dia tak lebih daripada 10 minit. Pergilah jumpa rakan sekerja, tanya apa khabar, okey tak hari ni, sihat tak, and then cukup dalam 8 to 10 minutes, pergi tempat kerja balik and then do your work. Okay, so ingat, bukan break sepanjang hari. Buat kerja 1 jam, break lagi 7 jam, masalah lah yang tu. Okay, micro break melibatkan buat kerja 1 jam and then you rest for a while about 10 minutes macam tu. Okay, dan yang ketiga, strategi harian adalah amalan kesyukuran harian, yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh aplikasikan hari-hari. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah hari ini saya dapat datang ke tempat kerja awal. Alhamdulillah hari ini dapat datang sebelum 7.30. Bukan saya lah kan, rakan sekerja saya lain lah. Dapat datang sebelum 7.30 sebab hari ini nak balik 2.30 katanya. Hari ni sempat masak banyak sebab balik awal hari ini katanya lah. Okay, so amalkan kesyukuran harian supaya kita nak bantu tarik aura-aura, tarik motivasi kita, tarik emosi kita supaya lebih positif insyaAllah. Okay, hari ini Alhamdulillah dikurniakan rezeki dan masih diberi peluang sehingga 8 Ramadan masih diberi keizinan untuk berpuasa, masih diberi keizinan berbuka puasa bersama keluarga, diberi keizinan untuk membeli baju raya sudah kan, ada yang dah beli baju raya tema matcha strawberry katanya tahun ni. Kan, so ada yang diberi keizinan Alhamdulillah hari ini dapat ambil anak balik asrama kan, hari Khamis kan, esok Jumaat dan juga Sabtu boleh ambil anak-anak. So Alhamdulillah, amalkan kesyukuran harian supaya kita dapat generate balik, dapat fikirkan balik, dapat reflekskan balik apa benda perkara yang berlaku yang best dalam diri kita. Sebab tak semua benda
adalah negatif. Tak semua benda yang tak best. Ada benda yang best berlaku pada diri kita. Alhamdulillah, hari ni dah Khamis, esok Jumaat boleh rest. Alhamdulillah, hari ni dah Khamis, esok Jumaat boleh jumpa mak ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam ini sebab Khamis boleh buat 20 rakaat tarawih, insya-Allah. Alhamdulillah. Kan? So sebelum ni mungkin buat 8, malam ni sebab weekend katanya boleh buat 20. Alhamdulillah. Setiap kesyukuran-kesyukuran itu sebenarnya berbalik diri kita and then akan kita akan lebih positif, insya-Allah. Okay? Dan seterusnya strategi bulanan. Strategi bulanan yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh buat secara bulanan lah. Dan saya pun ada buat juga untuk saya tengok balik diri saya dalam tempoh sebulan tu macam mana. Yang pertama, refleksi pencapaian bulanan. Bulan ini apa benda yang dah berlaku? Apa perkara yang dah dibuat? Apa perkara yang dah capai? Okay, kalau capai, Alhamdulillah. Kalau tak capai, apa tindakan-tindakan ataupun apa perkara yang boleh dibuat supaya perkara ataupun KPI itu tercapai. Okay, kita buat refleksi balik. Yang kedua, semakkan tahap stres. For this month, apa perkara-perkara yang menyebabkan aku stres sangat? Apa perkara-perkara yang buat aku letih sangat? Okay? Kalau kita mampu untuk adjust perkara itu supaya next time tak jadi, cantik. Kalau kita tak mampu nak adjust, apa perkara yang kita boleh buat untuk mengurangkan tekanan kita? Okay? Dan yang ketiga, perbincangan sokongan bersama rakan sekerja. Contoh, kita ada rakan sekerja, kita sembang. Alhamdulillah weh, hari ni kan, bulan ini kan dah berjaya capai 3 program. Alhamdulillah. So perkara ni mungkin next month sebab bulan dah buat 3, bulan depan mungkin kita boleh kurangkan jadi 1 supaya KPI tu dia tak adalah lari sangat kan. So benda tu kita boleh berbincang dengan rakan-rakan sekerja. Ataupun kita cakap lah, this month ni, bulan ini ni sedih sangat, letih sangat. Kenapa Cuba check balik. Apa perkara-perkara yang too much yang berlaku pada bulan ni. Mungkin kereta rosak, mungkin anaknya tidak sihat, mungkin pada bulan ni juga mungkin bersumber kewangan ada problem sedikit lah kan. Kita reflect balik dan mungkin kita boleh sembang dengan rakan-rakan sekerja yang kita percaya. Rakan sekerja yang kita rasa dia memahami kita without judgement. Kan tak naklah kawan-kawan tu bila dah tahu masalah kita ni disebarnya pula. Tak adalah kan. Cari kawan yang kita percaya supaya kawan tu boleh bantu kita. Kalau tak dapat bantu, cukup sekadar mendengar. Okay? So ini strategi-strategi harian dan juga bulanan yang kita boleh aplikasikan dalam hidup kita, seharian kita, insyaAllah. Okay? Mulai hari ini, saat ini, mungkin kita boleh cuba untuk buat strategi harian dulu. Kan? Teknik pernafasan, micro break, amalan kesyukuran harian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku, dikurniakan segala kebaikan padaku hari ini. Datang kerja, diberikan rezeki datang kerja awal, balik dia boleh pergi bazar Ramadan dan sebagainya kan. Amalkan untuk kita rasa bersyukur hari-hari. From that kita akan nampak Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi sangat luas, sangat banyak. Okay? Dan strategi bulanan ni dah nak dekat ujung bulan lah. Hari ni dah 26. By the end of Saturday ni dah cukup sebulan lah kita. Next week dah masuk bulan baharu. So mungkin by next week ke, by Ahad ke, kita boleh tengok balik apa benda yang aku dah capai for last month, apa yang benda yang aku stress sangat for last month, apa benda yang best last month kan. So kita boleh cubalah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okay? So ini saya kongsikan kitaran positif dan juga strategi emosi, sejahtera emosi. Kalau emosi kita stabil, insya-Allah fokus kita akan tinggi. Bila fokus tinggi, prestasi kerja akan baik, akan comel. Bila prestasi baik, kepuasan kerja pun okey. Bila kepuasan kerja pun okey, emosi lebih positif. Produktiviti pun terbaik. So ini adalah kitaran positif sejahtera emosi yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh refleks dirilah. Banyak refleks kita hari ini untuk kita dapatkan kembali diri kita yang lebih comel lah, lebih baik, lebih positif, lebih stabil. Setiap individu itu baik. Mungkin jangan pernah rasa aku tak baik, aku tak macam dia, aku tak okey, aku teruk, aku buruk. Tak. Setiap individu itu baik. Setiap orang ada potensi, setiap orang ada kelebihan. Tak ada individu yang tak ada kelebihan. Setiap individu ada kelebihan. Cuma sama ada kita
bantu diri kita sendiri ataupun tak untuk jadi lebih baik. Okay, so ini refleksi betul-betul lah, refleksi kendiri tuan-tuan perempuan yang mana boleh buat. Yang pertama, saya tinggalkan persoalan ini kepada tuan-tuan perempuan yang mana mungkin boleh fikirkan dalam kehidupan tuan-tuan perempuan apa sebenarnya pencetus stres yang utama. Kan apa sebenarnya yang membuatkan tuan-tuan dan perempuan ni muka tak apa nak comel, muka kerut setiap hari kan? Apa sebenarnya stres utama yang berlaku pada diri tuan-tuan dan perempuan? Adakah disebabkan tempat kerja? Adakah disebabkan keluarga? Ataupun disebabkan diri sendiri? Yang kedua, bilakah tahap fokus paling tinggi? Ada rakan saya kata, kalau datang kerja ni, fokus paling tinggi adalah pada waktu petang. Sunyi gitu. Ada yang kata pula tempat paling fokus waktu kerja adalah waktu pagi. 7.30, 8, tak ada orang sangat. Yang mana satu sebenarnya? Bilakah tahap fokus paling tinggi? Dan yang ketiga, apakah satu strategi yang boleh diamalkan pada minggu ini? Adakah nak amalkan tidur yang cukup? Adakah nak amalkan buat aktiviti fizikal? Ataupun pada minggu ni nak praktis untuk hari-hari bersyukur. Hari-hari buat list syukur yang pertama, syukur yang kedua, syukur yang ketiga kan? So apa refleksi yang tuan-tuan perempuan boleh buat daripada 3 benda lah. 3 benda je saya tinggal. Yang pertama tadi tu yang bilakah terakhir ketawa kan? Dan yang terakhir adalah 3 benda ni, apa pencetus stres utama, bilakah tahap fokus paling tinggi, dan yang ketiga apakah satu strategi yang boleh diamalkan minggu ini. Okay, so sebagai rumusan tuan-tuan perempuan, alhamdulillah kita dah hampir 1 jam. Rumusan saya yang pertama, emosi dan produktiviti saling berkait rapat. Yang kedua, kesejahteraan boleh dibina secara konsisten. Dan yang ketiga, intervensi kecil memberi kesan besar dalam jangka masa panjang. Jangan rasa hari ni aku berubah, aku cuba ikut cakap Cik Mimi, esok aku akan jadi best, esok aku akan jadi berubah orang yang baru. Kan? Mungkin ya, tapi mungkin belum. Sebab dia melibatkan proses itu sendiri. Kan? Cuba buat hari-hari, cuba untuk bantu diri sendiri hari-hari, and then you can see the difference. Okay? So kepada semua warga UMT yang bersama-sama dengan saya hari ini, tahniah dan syabas kerana tuan-tuan perempuan ada hari ini bersama-sama dengan saya mendengar. Saya selalu beranggapan bahawa individu yang nak belajar, individu yang mendengar pada hari ini adalah mereka-mereka yang inginkan perubahan pada diri sendiri. Okay? Kalau kita tak mampu nak buat, kita boleh share dengan rakan-rakan sekeliling. Kalau kita dah bagus, kita dah ada dah semua-semua ciri ni, mungkin kita dah boleh kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Tak salah berkongsi kebaikan bersama kepada semua. Okay, so 3 benda lah saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan sebagai rumusan, dan saya harap dan saya mendoakan kepada semua warga UMT dan semua yang bersama-sama dengan kami hari ini dipermudahkan segala urusan, mendapat kebaikan selalu dan dikurniakan emosi yang stabil, emosi yang positif dan produktiviti tempat kerja pun cantik. Kalau rasa teragak-agak aku ni okey ataupun tidak, mungkin boleh check balik, buat refleksi balik, dan rasa tak okey boleh aplikasikan teknik-teknik yang saya kongsikan tadi kepada tuan-tuan dan perempuan, strategi-strategi supaya kita dapat bantu diri kita dan juga bantu orang lain. Okay, so alhamdulillah ni saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan kod QR pendaftaran dan juga maklum balas bagi siri nasihat yang pertama pada tahun 2026, dan insya-Allah pada minggu hadapan pada 1 Mac 2026 bersamaan dengan hari Ahad kita akan adakan siri nasihat yang kedua bersama dengan Cik Wan Ahmad Saifuddin berkenaan dengan kesunyian psikologi dalam hubungan. Dan juga insya-Allah pada minggu hadapan kita akan adakan counter My Feedback Care di dataran FPAC pada 1 hingga 3 Mac, Ahad hingga Selasa pada jam 9 pagi sehingga jam 3.30 petang. So kepada warga UMT yang mana berminat untuk mendaftar dengan My Feedback Care, boleh pergi ke dataran FPAC pada minggu hadapan insya-Allah. So bagi saya hari ini, saya minta maaf kalau ada salah dan silap dengan tuan-tuan dan perempuan, dan saya berharap segala input, segala ilmu yang saya kongsikan pada hari ini
mendapat manfaat kepada semua dan kita boleh aplikasikan sama-sama. Sekiranya tuan-tuan dan puan ingin berhubung dengan saya, boleh juga buka di Facebook Jabatan Sumber Manusia UMT, ada nombor di situ, tuan-tuan dan puan boleh kontak dengan saya sekiranya ada sebarang persoalan lah. Okay, so saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.